Hi everyone. It is currently 8:32 in the morning. 23rd May, Friday. Yeah, aku semua weh. So today I'm going to go to school, which is why I dressed up. Because kita ada raktai untuk Majlis Anugerah Kecemerlangan tomorrow. Today is just raktai. Dari pukul 9. Lepas tu, after that we're probably gonna go. Me and my friends we're probably gonna go and eat gepuk. Weh, aku nak bersin. Sekejap. I'm gonna try my best to compile these two vlogs, these 2 days together. No asin-asin. And then I also have another award coming up, which is PTTI punya, Majlis Anugerah Inspirasi PTTI. So I'm gonna vlog that too. Nantikan. Dah sampai sekolah. Nan, cepat hari ni kata soft girl, hari ni kata soft girl. Aku dah malu so macam okay, masuk dulu guys. So let's semoga kita orang semua tak kena dress coded. Weh, ada diorang main rugby weh, baik-baik weh. So, diorang tengah main rugby guys. Ni dah biasa dah tengok. Ni mesti biasa petang. Guys, I just we acik tu sengih weh ni. Dia tengok. Tunjuk. Sekejap. sedang killers. Guys, ni supaya tak boleh jumpa kat tempat lain selain SMK Jalan 3 guys. Dapat ayam. Okay, jom. Korang. Wait, apa ni? Ni meja kita duduk time SPM ya? Ha? Fisik kan? No, fisik sana. Bio sini. Bio yang semua. Kita orang duduk sini literally time SPM kan tak ada orang, kita orang je. Guys, rindu. Lawak. Kita ingat tau paper mana kita duduk mana. Okay, makan dulu. Okay, buat taste test. Duduk sis. Hey, jangan skip boleh tak? Duduk, lepas tu aku nak santai. Duduk. Nanti korang kat Perak macam ni duduk. Ya dong, biar aku tak boleh nak macam ni. Aku dah penat, tak masuk lagi dah penat. Alah sikit. Minum. I can minum take ice. Ni kata nak kaki aku. Tak balik. Don't touch me bro. Keep your hands to yourself. Mana nak soft girl Hanin ni? Dah record? Okay, sabar. Pusing. Yeah. Okay, pasal esok actually last time kita pergi sekolah. Takkan lupa cikgu. Lupa senang je. Cikgu kat sebentar cikgu cakap cikgu dah bisa di tensi. Cikgu boleh je sabotaj. Dia tak lupa. Mana je? Okay, so kita nak daftar. Asal tu dengan aku macam what the freak? Punish. Okay. Daftar dulu guys. Yes. Saya Akila. Pukul 8 eh? 8. Jarang budak pandai je pasal selalu budak masalah. Astagfirullahaladzim. Dulu kan kita orang pun masalah lah juga matematik. Oh, dulu matematik. Dengan aku dengan Mac kau. Dulu satu kelas. Kan ni gaji ni. Ni okey lagi. Okay, Memang saya ajar form 2 je belajar. Tapi tak best. Rama lah apa. roket lah. Macam nak flip dia? Okey. Kan ada belakang dia gerak kan. Joystick kan? Belakang kanan. Tekan. Kat screen. Nampak? Ni. Ya. Saya tak suka. Alhamdulillah. Matri apa tadi? Ni? Saya perak. Ya jauh lah. Yo, kat Gompeng. Ada minta beza sejam sebelum. Apa dia Fi? Masalah. Masalah. Saya tak ni lama tau. Saya kena naik atas. Hello. Cikgu Syukri dah pindah siapa ni? Pindah Siapa ke yang? Cerah Jaya. Lepas tu siapa yang jadi ketua? Cikgu Haji. Still I. Wow. Dia jadi ketua. Still Cikgu I Haji. yang paling yang paling layak. Hello. Yang paling ganas. Cikgu Amir time kita orang je saya rasa Cikgu Amir ganas. Sekarang dah tak dah. Kita dah santai dah. Lepas tu bila Kita pernah witness time tu Cikgu Amir kejar orang pakai rotan. Sekarang mana dah? Dah malas. Masa petang tu aku ganas. Ya. Kejar orang terus terbelah. Aku nampak lagi. Takut weh.
Masa tengah pagi tu dah tak ada. Tak lah, time tu formal dah sini kita tak belajar lagi dengan Cikgu Amir. Lepas tu bila dia belajar dengan Cikgu Amir, kita Cikgu Amir tak garang sangat. Kita orang gelak-gelak dalam bilik tu sikit. Tapi kita orang kan belajar online banyak. Kan dia exam pun online. Exam online. So saya repeat. Jangan exam online tengah video call. Kita orang dah masuk Dewan. Where's my place, guys? Kita orang dah masuk. Tak payah aku blur. Blur. Boring. Dini. Okay, kita dah baca bodoh tapi look at us, kita tengah beratur. Allah cikgu. Ha? Hi girly. Oh Hanis. Hanis. Kau tengok ni, seorang main ML, seorang main game kereta apa sebelah sana. Main game Astagfirullahalazim. Orang tengok ni. Weh, cool gila weh. Futuristic. Tema kita futuristic. Kita kena dress macam robot guys. Tak boleh pakai pink lah. Guys, it's Mia's turn and she's like low-key confused as hell. Dia nak pakai jeans. Ya weh, dia pakai jeans. Dia pakai jeans. Okay, kalau kau nak tahu, kita semua tak boleh pakai jeans. Dilarang ya pakai jeans dengan tak boleh bawa barang larangan. Tapi macam apa sah? Pakai jeans. Okay, kita orang dah banyak cakap dah ni. Bila nak habis? Bye. Geng. Saya Muhammad Hakim dan saya Imran, terbaik mata pelajaran sains rumah tangga. Ni tengah nak tunggu diorang practice. Let's go. Can y'all see? Can y'all see Anis kat luar? Dia tengah tak ada lah. Alamak, itu record lain. Seterusnya pencapaian untuk Anis Zulfa di Syamsul Kamar. Apa nama lelaki baju putih? Hadif. Ada pun first sama dengan aku je. Dia pandai academically je. Dia ambil Oh ya ke? Biasalah lelaki ambil pandai. Hi, Muhammad Niran Hadir dan Muhammad Razali. Congratulations. Okay, we just finished naik pentas. InsyaAllah sekali je. Lepas ni 9A. Wow, JKT amat. Naik 1, 2, 3. Apa? Kereta. Kenapa cikgu nak bawa kita orang ke? Cikgu nak ikut? Mana boleh? Korang naik berapa? 1? Tak ramai. Kita orang ada yang kena. Okay, so kita nak pergi ke apa? Mana sopan? Mana sopan ni? Alhamdulillah, cantiknya hari ni. Alhamdulillah. Segar. Dia dah tak ganas. Segar angin hari Sekarang ni kita dapat sijil kuis kimia. This is the most BS thing kita pernah dapat. Astaghfirullahalazim, sister, bahasa. Weh aku Jad, kuis kimia ni option kan? Weh I be bulat apa-apa je. Aku rasa not a single one I know. Dia dah tak nak kawan dengan aku dah. Tak, Hanis teruk dah Hanis. Tak dah dapat. Ikut gigi ke apa? Nanti dengan. Tak lepas. Tak lah. Mana sopan Hanan? Betul lah. lah. Macam tu I shotgun tapi Hanis drive. Let's go. Let's go. Hanis drive lah. Sia dah besar dah. Matang dah. Nak ambil aku. Sabar. Manalah tahu. Okay. Manalah tahu. Hai. Let's see. Berapa banyak cikgu? Ya, macam mana? Sekejap, I kena pakai ni. Ya, macam mana? Cedak Amia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Panas sikit je ni. Doa Melayu. Bukan. Belum. Lepas ni makan. Siapa ni? Aku tak ada. Hanan cakap betul-betul, okey? Apa ni? Hanis, aku nak apa pula ni macam mana? Weh, aku Bluetooth kau weh. Kereta kau. BT something. BT Pro 2 ke? Bukan. Astaghfirullahalazim. Ya ke? Ada nama dia, mesti ada. Songhua ni siapa pula? Ada. Hanan nyanyi Nan. Laju. Aku ingat. Part ni. Fake lah Hanan. Saya punya yang awal tu. PJ, roundabout. Pukul balak dah ni. 9. Depan Okay, kita orang kat Jogja yang ke pun. Sini, tekan ni.
Teknologi dia ada 3 jam. Lepas tu yang kalau tekan lagi sekali, dia jadi gimbal gerakkan. Kau apa kamu kau beli? Kita tak tahu dia. Okay, so this is me and my crew. Dia sensitif ke saya biasa tu je kan? Okay, sabar. Hanan, Zita. Kau SDS kan? SDS? Dia kata dia 1 semester je wake up matrix. Tak, kalau kau 2 tahun nampak selesai lah. Amin. Terima kasih. Pergi ya? Beli. Sini dia pejahat. Berapa ringgit tu? 20 bagi 6. Kau bagi 20 bagi 6. Nak makan sekarang? Kita nak rasa satu vibe dia. Kita #love. Kau nak mango kan? Kan? It is so jiggly, it looks so good. Awak gila tu. Wah. Ada express juga. Aku suka dadi. Okay guys. Kau dah dapat kan? Tengok guys. Ni penyebab aku viral kat TikTok ya. Pakai tengok ais. Siapa nak QR je kan? Kita send kat TNG boleh? Ke kamu tak? JNG kan boleh ke bank? Boleh je tak sakit berapa je. Okay. Nak makan tempe? Makan cuma aku tak makan lah sampai. Dah sampai ke Aku pok. selalu minta. Marilah kita makan guys. Abang tak tahu tak yang sambal bakar punya? Tak. Abang baca macam kali dia kasi. Ada kedai sambal bakar punya. Tak tahu. Makan kat kat meja kan. Dia ada kan? Panas. Maksud dia renew. Ya, aku tak nak berapa banyak bulan. Tapi aku sakit kan. Macam 40 tahun kali 40 tahun lepas. Kalau aku effort buat panas nak pilih. Ayam dia masak. Okey. Kalau matrix aku dapat jawab aku akan minta sanggup sebab appointment. You can. Boleh. Emang apa boleh kan? Betul. Emang boleh. Dapat lah. Lumayan. Okay guys, kita dah makan. Macam mana nak tambah? Rokok tu je. Oh my god, I'm like cinca. Rokok air guna kasi. Senyang hasil. Rajin-rajin aku join game. Kalau aku Weh, Hanan nampak sangat dah settle. ingat Allah. Ni jangan lupa ya tau makanan. QR. Lebih tau. Okay guys, see you tomorrow. Zoom. Okay, good morning korang. I dah kat sekolah. I tak sempat nak record intro sebab I bangun lambat. So sekarang kita makan breakfast. I don't know if you guys can hear me. I hope you guys can. Kau tak boleh dengar pandai-pandai lah. Okay, makan dulu. Weh, juga hati ada weh. Tengok gas kat meja korang dapat air. Jom kita main. Aku tak edit. You tengah express. Tuang ke? Tengok ais. Ambil lah, aku tak nak. Tak, aku dengar. Ni yang parking kat Okay, you. Yang apa parking okay you. Dia pernah kau masuk line. Line okay you. Jom. Baby belakang air dalam sana. Okay, let's go guys, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dengan kat sekolah. Sebab tu bila kita baca tentang Okay, this is us before naik pentas. See you lepas dah ambil anugerah. Malam dia dah gerak. Hello. Sekarang tengah penghargaan 5A. Nasir bin Abdul Aziz. Ya. Kau beli habis? Ke gaji kau dah habis? Dah habis. Okay, this is us after our season. Guys, dapat duit. Sekejap, let me show. Jom unboxing.
got duit. Yeay. 5S2. Saya dapat sijil. Slay. Yeay, Dini. Antik gila. Alah. Comel. Guys, boleh ke kau makan? Makan tak ada orang di sini. Tak nampak kan? Tapi tengah ambil gambar, kau nak ambil gambar makan dia. Oh, gambar straight in. Okey, yang satu kita nak buat rakaman video. Puan pengetua akan sebut SPM 2024 dan lain jawab terbaik. Boleh? Okey. Okey, yang lain jawab apa? Terbaik. Kita tadi kau ikut. Jadi ambil apa? Kasih. Yeay. 8 ni. Saya 8. Okey, siapa pilih playlist? Untuk dia. Okey, boleh. Santai sampai gerak. By the way, untuk dia. Salah record ni. Where's? Mana Anis? Oh tu. Kau nak tengok mana Anis tak? Saya zoom Anis. Yeay. Okey, 9 cepat. 9 lagi ke? Kau dapat tak? Tadi dah. Okey, di bahagian Masuk vlog Anis. Hello. Cakap hi vlog. Vlog. Okey, mohon bersama AJ. Mana? Oh, di sini. Okey. No, di ni tak sana. Di sini. Cepat kereta. Susahnya nak bergambar. Sabar. 1, 2, 3. Tengok Ana. Ada formal. Okey, teruk pula. Satu ni dah keluar. Oh no, main. Video satu je. 1, 2, 3. Oi, takut weh. Kata nak manja. Jangan kata nak manja, kata nak soft girl. Jangan masukkan yang ni. Le. Kau dah foto bos ke belum? Nana je tak ada, cedik je. Biar kita foto dalam Squad bilik gerakan. Sabar. Comelnya Tak ada, tapi tertinggal Emily. Nak kena ada Emily. Ya. Aku jadi Emily, we miss you. Aku tak pakai Emily. Update. Saya updatekan untuk Anis. Kita orang dah settle tangkap gambar. Kita orang sangat penat, sangat berpeluh, sangat panas. Sakit kaki ya. Hangat je. Heels ni sakit Nak ya. balik dah. Tu Anis dengan Hanis tengah buat TikTok. Ya, tu update. Tahu, tapi tu Anis beli barang. Ya. Tu dia tengah buat TikTok. Meja ni kena kosongkan, geng. Betul. Okey, teruskan. Kenapa Mak Nelly borak dengan Alia? Bukan kawan Nelly pun. Mana ada cosine? 3. Dia S2. Dia ambil sains. Itulah mana Nelly semua dah. Tak tahulah.
Bye, aku balik dulu. Walah dia dah balik. Gila lah. So, aku balik dengan Mak Nili. Balik dengan Mak Orang. Kita tengah vlog. Bag aku kau jangan bawa balik. Pegang. Ariana. CJ kau mana? CJ kau Sorry, tak ada pernah vlog sangat sebab serabut. Mak kat aku je. Kita je. balik ke? Tak tali kena bagi. Supaya dia macam serabut sikit. Ustazah nak masuk vlog saya. Okey, nak cakap apa tahniah kepada semua. Sebab hari tu Ustazah tak masuk. Ya ke? Dalam saya Jadi punya nak cakap SPM apa besok. lagi? Nak cakap apa lagi? Tak ada, saya nak tunjuk je. Ini Ustazah saya. Kepada semua. Saya tak cakap ya. Ustazah kena lah cakap. Okey, tahniah kepada semua penerima anugerah hari ini. Alhamdulillah semua dah berjaya. Yeay. Semua yang dididik daripada kecil-kecil sekecil-kecilnya sampai besar, semua dah pada boleh bawa diri sendiri. Terbanglah setinggi mana yang you all nak terbang. Saya dapat matrix perak. Alhamdulillah, rumput di bumi sentiasa tunduk. Nanti saya kahwin, saya jemput. Jangan risau, okey? Jangan lupa. Kahwin jangan lupa. Okey, belajar rajin-rajin. Jangan ada awet-awet dulu, mak-mak power dulu. Tak Nanti ada. dah belajar. Betul. Okey. Fokus, concentrate. Membina kerjaya masing-masing di universiti. Betul. Amin, amin. Amin. Okey, bye. Masuk dah sekali. Yeay. Yeay. Ni ikhlas. Wah, ikhlas. Let's go. Hanan. Cepat ikhlas. Ikhlas. Pegang. Kita ikhlas. Peganglah, kita ikhlas. Peganglah, ikhlas. Kau pegang. Tak ada amanah ke? Amanah semua dah balik ke? Ikhlas. Okey. Sekarang apa ni? Ikhlas lah. Okey. 1, 2, 3. Ikhlas. Bang, Okay ya aku keluar guys, dulu kita bang. kat dalam airan kereta Hanis hantar balik guys. Let's go. Best lah. I just passenger princess again. Kami dah. Sebab rumah Wani, cakap hai. Kejap. Aku dah nak macam ni. Kejap. Tak apa, I terbalik ke kamera. hai. Okay, sabar. Okay guys, this is Wani guys. Aku dapat free. Dia dah habis asasi lah guys. Wani, Kau siapa? mana Wani? Kita ribut saya. Oh, hidung sama macam Mamat tu. Luna. Okay, by the way guys, I got home like a long time ago, like lama dah balik sebenarnya. Sekarang there are guests at my house, so I'm not gonna vlog that, but I want to vlog because guess who's here? Luna is here with Kak Fatih bawa dia ke sini. So yes, I'm gonna go and play with her, but we got guests downstairs, so we gotta wait until they eat and stuff. Yeah, and I haven't eaten yet. It's almost 4. I'm hungry. Let's eat. Okay guys, special guest of this vlog. Sini cepat. No, I nak pegang. You get out. Sayang. Luna sayang. Dia cantik sikit sebab Sian dia. biarlah nampak angkat. Okay, ni Luna. Dia 4 months old. Okay, sorry baby. Okay, sorry. I sorry. Okay? I sorry tau. Dengar tak I cakap I sorry? Peluk kakak. No, peluk auntie. Sorry. This is Tifa. Tak nak sekolah lagi. Alamak. Banyak bebek ni offer ni. Nursing pun ada. Nursing pun ada. Kau punya stream paling subjek berapa banyak? 9 tak? Tak, 11. Apa lagi 11? Yang KAA lah kot. PQS, PSI, Bahasa Arab.